Dia ikut kau berpaling kiri kanan macam ada cameraman sendiri ikut belakang. Yang best, phone holder dia bukan jenis biasa. Kau boleh laraskan, boleh tarik, boleh pusing, boleh alih kedudukan bila nak shoot portrait atau landscape. Kalau tak nak guna magnet, phone holder alternatif terbaik. Lepas tu tiba idea nak test dengan satu gadget kamera kecil aku yang ada fungsi magnet. Aku lekat saja dekat kepala magnetic holder, terus ngam tak goyang. Siap boleh guna isyarat tangan, buat tanda OK untuk rakam, buat stop gesture untuk berhenti. Semuanya berjalan smooth. Sekarang bahagian LED. Aku keluarkan dua-dua LED tadi dan pasang pada bahagian tepi. Lampu dia kecil tapi terang, cukup untuk terangkan muka bila vlog malam. Bila dua LED dipasang sekali, terus jadi rig mini content creator. Lepas tu aku test guna phone pada magnet dan phone holder, dan bestnya aku boleh terbalikkan. Nak selfie boleh, nak guna kamera utama phone pun boleh. Yang lagi menarik, walaupun phone ada pada holder, gadget kamera kecil tadi masih boleh melekat dekat tapak magnet.